Presiden Parti Bumiputera Perkasa Malaysia, Datuk Dr. Ibrahim Ali, menegaskan bahawa dakwaan kononnya kemasukan semula tokoh-tokoh tertentu seperti Datuk Seri Hishamuddin Hussein dan Khairi Jamaluddin ke dalam UMNO mampu memulihkan keyakinan rakyat terhadap parti itu adalah tidak tepat. Menurut beliau, masalah sebenar yang dihadapi oleh UMNO bukan berkaitan dengan kekurangan tokoh pemimpin, tetapi berpunca daripada krisis integriti dan kredibiliti kepimpinan parti tersebut. Hebat ke KJ itu? KJ tingkat 4. Rakyat dan saya tidak lupa. Saya Melayu yang tidak pernah lupa, katanya dalam satu kenyataan media pada Isnin. Dr. Ibrahim juga menegaskan bahawa sekiranya Khairi Jamaluddin tidak kerana hubungannya sebagai menantu Perdana Menteri, beliau mungkin tidak akan memegang jawatan ketua cawangan sekalipun. Walaupun sudah menjadi menteri, beliau tetap kalah dalam PRU. Itu berbeza kalau calon bebas yang tidak memiliki wang, jelasnya. Menurutnya, KJ lebih dikenali kerana populariti sebagai DJ radio yang bagi Dr. Ibrahim bukanlah sifat seorang pejuang politik sebenar. Populariti beliau terbatas pada mereka yang menyukai hiburan, tambahnya lagi. Beliau juga menegaskan bahawa orang Melayu memerlukan pejuang yang benar-benar memperjuangkan nasib bangsa, terutama jika UMNO mahu terus hidup dan mendapat sokongan rakyat. Ibrahim mengeluarkan kenyataan tersebut setelah membaca laporan yang menyatakan kemungkinan kemasukan semula Hishamuddin Hussein dan Khairi Jamaluddin ke dalam UMNO akan dapat mengembalikan keyakinan rakyat terhadap Barisan Nasional melalui konsep Rumah Bangsa. Terdahulu, bekas Ketua Pemuda UMNO Khairi Jamaluddin menyerahkan surat rayuan untuk kembali bersama UMNO pada Ahad. Perkembangan itu dikongsikan Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi di Facebooknya pada Isnin.